Latihan intensif 2.1 soalan nombor 8. Punca-punca persamaan X kuasa 2 tambah PX tambah 27 sama dengan 0 mengikut nisbah 1 nisbah 3. Cari nilai-nilai P. Okey, sekarang pula dia bagi punca-punca, dia tak bagi tahu, cuma dia kata nisbah punca-punca itu adalah 1 nisbah 3. So maknanya kalau punca yang pertama adalah alfa, maknanya punca kedua 3 kali ganda daripada yang pertama, so itu 3 alfa. Okay, so maknanya kita anggap punca adalah alfa dan 3 alfa. So macam biasa, HTP dia adalah alfa tambah 3 alfa dapat 4 alfa. HTP alfa dengan 3 alfa jadilah 3 alfa kuasa 2. Kemudian ni bentuk dah cantik dah ni. HTP daripada persamaan apa dia? Negatif B per A. So A kita 1, so mudah. HTP kita negatif P sahaja. HDP pun sama dengan 27. Alright. So samakan kiri dan kanan HTP 4 alfa sama dengan negatif P. HDP pula sama dengan HDP, iaitu 3 alfa kuasa 2 sama dengan 27. Jadi yang mana kita nak buat dulu? So kita tengok yang mana ada satu unknown. So ni lah HDP ni. Lepas sini ada alfa sahaja. Sini ada alfa dengan P. Kita boleh selesaikan di sini lah. Pindahkan 3 ke sebelah. 27 bagi 3 dapat 9. So alfa sama dengan 9 punca. So alfa awak akan dapat berapa? Plus minus 3. So alfa ada 2 ada 2. So jika alfa sama dengan positif 3, so kita boleh masukkan, maka 4 3 sama dengan negatif P. So 12 sama dengan negatif P. P sama dengan negatif 12. Jika alfa sama dengan negatif 3 pula, maka 4 negatif 3 sama dengan P negatif 12. Ini negatif P. Negatif P, jadi negatif boleh potong. P sama dengan 12. So mengikut soalan, nilai-nilai P, tu tulis jawapan dia. Nilai P ialah 12 dan negatif 12. So itu sahaja.